Sawadika. Kenapa tak ada jam-jam cicit? Sebab hari ni Akak Jamal nak bawa adik Jamal pergi makan lunch dekat restoran Thai yang ada aircon. Wow, dekat mana tu? Dekat Nak Thai Taman Sri Keluang. Wow, tengok menu dia pun banyak Betul, menu dia banyak dan semua bertemakan Thai punya menu lah. So ni adalah menu yang pertama, iaitu nasi goreng seafood tempura nak. Nasi goreng ni dia ada sotong goreng tepung, udang goreng tepung, lepas tu nasi dia pun berasa. Dan nak lagi ngam, cecah dengan sos Thai yang disediakan tu. Next, adik Jamal try lava pat kelapau. Tengoklah tu, penuh satu pinggan. Lepas tu telur dia cair. Lepas tu rasa pat kelapau dia sedap lah. Ada masam-masam sikit, ada masam-masam sikit. Lepas tu daging dia pun melimpah. Tengoklah tu, muka kita menjamah. Yang ni pula Thai sugar glaze. Pisang ni rasa pisang lah, cuma kuah dia tu ada rasa lemak-lemak, manis santan, ada rasa masin sikit. Sesuai lah dengan kombinasi makan dengan pisang. Betul. Lepas tu dekorasi dekat atas pisang tu pun lawa, macam ada bunga-bunga kan. Yang ni pula banana in coconut milk. Rasa kuah dia tu macam pengat yang biasa mak-mak buat. Tapi adik Jamal lebih suka kalau dia makan sejuk-sejuk. Syadu. Untuk air pula, adik dengan Kak Jamal perkena air green tea dan juga red tea. Air dia memang tak dinafikan, memang sedap dan pekat. Untuk kedai dia luas, decoration pun cantik. Cuma waktu kami datang tu ada banyak lalat sikit. Mungkin owner boleh cari inisiatif untuk hilangkan lalat-lalat tu. Betul? Tapi makanan dia sedap. So Akak Jamal nak ajak korang makan dekat Nak Thai ni sebab adik dah Kak Jamal. Alamat!